Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Muhammad Faris Official. Okay, hari ni kita berada di Damansara menghala ke Wan Utama. So, korang tengok butian harian kerja hari-hari dekat bandar. Korang tengok atas, bawah, jabatan penuh kereta 2025 penuh. Itulah orang cakap, kau buatlah jalan macam mana, kau buatlah highway macam mana, kau buatlah teknologi canggih macam mana. Kalau dah satu family 10 orang, sebiji kereta anak, bukannya sebiji kereta satu family. Okay, sampai bila-bila pun akan jam. Sampailah dunia ni kiamat lah, jam ni akan habis bila bumi ni dah hancur. Sampai bila-bila, okay, sampai bila-bila. Dia menyebabkan kesesakan trafik, nampak? Jam sejam-jamnya. Okay, korang tengok stesen MRT dekat atas. MRT kat atas. So, jam negara-negara maju seperti China, Japan, Taiwan pun jam, apatah lagi kita di Malaysia. So, korang tak payahlah cakap setiap hari nak buat projek jalan, nak buat jambatan, nak buat apa, kau buatlah 7, 8, 9 tingkat sekalipun, raksasa macam mana pun jabatan kau dekat bandaraya besar, dia akan tetap jam. So, inilah waktu kemuncak di Damansara pada jam pukul 7.11. Saya tak heran sebab jam je ni, sebab kita dah biasa. Kita tahu kat bandaraya ni memang jam. Okey, hari-hari bekerja jam macam ni. So, agak orang dah biasa dah dengan keadaan jam ni, hari-hari nak tempuh. So, kepada korang yang belum lagi keluar daripada kampung tu, okay, saya bagi tahu awal-awal, kalau korang tak kuat mental, korang naik motor. Kalau korang okay, korang macam aku, steady duduk kereta. Macam ni lah keadaan hari-hari duduk kat KL. Jam. Okay. So, siapa kata highway akan miskin, siapa kata Plaza Tol Plus ni akan miskin, hari-hari kutip tol. Kau bayangkan tol sehari berapa? RM2 kalau satu kereta. Kalau 1000 kereta dah berapa? Kalau 1 juta kereta, kau kira lah setiap tahun, every year, every month, berapa kutipan hasil tol yang mereka dapat keuntungan. Itu sebab gaji diorang CEO saja pun mencecah puluh ribu nak 100,000 CEO punya gaji. Kau tengok macam mana. So, kalau korang daripada Damansara, kau jangan tersesat pula kawasan tengah belakang ni. Ini jalan sama je, tapi apa yang beza, bawah dikenakan tol, atas free. So, siapa yang tak pernah lalu Damansara, saya pastikan korang jangan jumpa tol di bawah ni. Kalau korang jumpa tol di bawah ni, maka RM2.75 korang akan dikena bayaran charge. Okay, memang dia express. Terpaksalah kita nempuh jam kat sini sebab free kan. Hari-hari nak tempuh RM2.75. Bankrupt mat. Bukan kata toke balak pun bankrupt, toke sabun pun bankrupt. Hari-hari kau kena tol RM2.75. Itu je. Bukanlah aku nak membebel, tapi itulah hidup realiti, hidup di zaman hidup keras ni. Saya bagi tahu korang, saya nasihat pada korang, usahalah selagi boleh. Macam mana kau tengok kenderaan di highway ni, macam ni lah, hari-hari jam. Kau keluarlah brand banyak kereta macam mana pun, hari-hari jam. Jangan cakap suatu hari nanti jam, memang tak ada. Hari-hari jam. Siapa yang duduk bandaraya, jam. Duduk kampung tak jam, duduk bandar jam. Inilah aktiviti menghadap jam hari-hari. Itu saja perkara saya pada hari ini. Selamat beribadah kepada korang semua. Inilah time-time kita nak maghrib, orang masing-masing nak balik. Bila pagi keluar gelap, malam pun keluar gelap. So, nak buat macam mana, hidup perlu diteruskan. Apapun, selamat berjuang kepada korang semua mencari rezeki siang dan malam untuk keluarga. Apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam next video yang akan datang. Saya akan buat video pasal makan di dalam konten saya sendiri.